Form 5 chapter 1 ubahan. Tengok dulu info yang dibagi. P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3 bagi Q. Dua perkara yang awak kena tahu. Kalau direct ataupun langsung dia duduk kat atas. Kalau inverse ataupun songsang dia duduk dekat bawah. Sekarang ni dia kata songsang maksudnya duduk dekat bawah. Siapa yang duduk dekat bawah? Punca kuasa 3 bagi Q. Macam gitu. So P anak ikan bla bla bla. Seterusnya, kita tak boleh biarkan anak ikan ni jadi macam tu je. So, kita tukarkan anak ikan tu menjadi sama dengan K. Yang lain maintain position. Lepas tu, cari nilai K. Macam mana? Kita tengok. Dalam info, P sama dengan 2, Q sama dengan 1/64. Keluarkan dahulu info tu. Dan P masukkanlah 2, Q masukkanlah 1/64 macam gitu. Yes. Okey, dah dapat macam tu kawan-kawan sekalian. Benda ni 1/64 punca kuasa 3 kita boleh simplifykan Okey, bila kita simplifykan dapat 1/4 campak sebelah jadi darab. Nanti dapatlah nilai K akan jadi sama dengan 1/2. Nak buat apa nilai K ni Wak? Ganti balik dekat our main equation. Nanti dapatlah persamaan kita. Gerak-gerak kau ini Dapatlah persamaan kita bersamaan dengan P equals to 1/2 punca kuasa 3 bagi Q. Sampai sini barulah kita teruskan hitung nilai P, cari nilai P apabila Q sama dengan 343. So Q dah ada, masukkan sahaja 343 kat situ. So punca kuasa 3 bagi 343 dapat 7. Selesaikan, nanti dapatlah 1/14 and this will be our final answer. Settle.